Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan telah mengambil tindakan terhadap 11,241 kenderaan perdagangan sejak Januari hingga 29 November lalu dengan 283 kenderaan membawa lebihan muatan antara kesalahan paling banyak dikesan. Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof berkata sejak awal tahun ini sebanyak 44,964 kenderaan perdagangan diperiksa manakala 34,848 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan dengan kesalahan paling tinggi direkodkan membabitkan notis JPJ kurungan P22 sebanyak 20,389. Manakala notis 61-1 arah periksa sebanyak 4,975, notis larangan penggunaan CAN PG1 4,763, notis panggilan temu siasat 114-808, notis arah timbang 3,080 dan lain-lain notis 833. Pelaksanaan op perang lebih muatan sejak Oktober lalu merekodkan penurunan 19% dalam pengeluaran notis berbanding 23% dalam tempoh 3 bulan sebelum. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada operasi perang lebih muatan di persimpangan Jalan Kuari Labu Nilai hari ini. Hanif berkata dalam operasi sama sebanyak 7,492 kenderaan perdagangan diperiksa dan daripada jumlah itu 9 kenderaan disita di bawah Seksyen 80-1 Akta Pengangkutan Awam Darat (APAD) serta kini dalam proses lucut hak di mahkamah.